Hina sangat korang yang colour rambut ni. Memang tertulis satu. Aku tak nak bincang pasal hukum akan inai rambut. Tapi, so minta maaf awak. Saya tak boleh discuss secara detail pasal inai rambut. Tapi bahan kimia yang ada dalam inai, secara general, insyaAllah saya boleh discuss. Kita mula pada inai daun. Inai daun zaman tok nenek kita. Ambil daun daripada pokok inai. Tumbuk-tumbuk, buah ayak semua bagai. Jadi bentuk paste macam ni, tonyoh kat jari. Tunggulah berjam-jam sampai kering kan. Lagi lama tunggu, lagi terang colour dia. Kan? Tapi pernah terfikir tak, colour tu datang daripada mana? Dalam pokok inai ni ada satu bahan kimia yang kita panggil lawson. Dan lawson ni kalau kita tengok struktur kimia dia, kemis panggil 2-hydroxy 1,4-naphthoquinone. Naphthoquinone. Naphthoquinone macam pernah dengar macam naphthalene naphthalene ni bukan ubat gegat ke? Bubur dalam hari tak mau bagi buah apa tu, kan? Sebab itulah inai walaupun bagus. Korang tengok study lawson ni ada sifat anti radang, antioksidan yang cukup bagus untuk jari, untuk rambut ke apa semua bagai. Memang bagus Tapi kalau korang ada masalah G6PD, glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, penyakit darah yang banyak kena pada lelaki sebab dia X-linked genetic trait. Kesian lelaki Yang tak faham G6PD ni datang apa? Senang cerita macam ni lah. Sel darah merah hang manja. Ada trigger sikit je, sel darah ni boleh pecah. Trigger apa? Trigger pada bahan kimia yang ada unsur-unsur macam naphthalene, naphthoquinone, benda-benda macam ni. Bila benda ni masuk dalam darah korang, dia akan menyebabkan sel darah pecah, burst. Bila sel darah pecah, hampa pun kurang sel darah merah, simptom-simptom anemia akan berlaku. Muka pucat, jantung jadi laju, berdebar-debar, rasa penat, rasa letih, tekanan darah jadi drop, paling teruk sakit dada. Betul ke orang yang ada G6PD tak boleh pakai inai? Merapu ni. Aku tunjuk bukti. Kamu orang buat apa? Ni case tadi. Life threatening hemolysis induced by henna. Aku kat Sudan ni. Budak-budak yang ada masalah G6PD pakai henna. Muka jadi macam kuning, rasa laju, nafas dia laju, heart rate laju, pulse laju. Maksudnya tekanan darah, sel darah merah tak betul tak normal lah. Jangan buat main pasal hemolysis. Hemolysis tu maksudnya sel darah merah pecah. Sel darah merah bila pecah boleh menyebabkan toksin pada buah pinggang. Rosakkan buah pinggang akan menyebabkan acute tubular necrosis, one of acute kidney injury. Maksudnya hemolysis, darah pecah boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang akibat G6PD yang pakai henna, pakai inai. Bukan tak boleh pakai? Boleh. Tapi hati-hati. Nak inai rambut? Suka hati hang lah. Tapi kalau ada G6PD, hati-hati dengan inai. Pertama, inai zaman law kan, terang dia macam, yes, bukan inai betul. Dia guna bahan kimia. Terutamanya black henna. Tak tahu bahan apa? Bukan lawson Bahan kimia tu nama dia phenylethylamine, PPD. Pakai PPD ni, yang ada masalah G6PD, boleh pakai tak? Boleh trigger anemia ke tak? Okey, macam ni. Inai hitam ataupun henna, black henna ni tidak menyebabkan hemolysis untuk G6PD. Tetapi, kajian mengatakan phenylethylamine ni boleh menyebabkan allergic dermatitis. Maksudnya, boleh menyebabkan allergic lah weh. Nampak? Inflame merah, crusty. Maksudnya allergic reaction lah. Ni bekas pakai henna, black henna. Ke tak boleh pakai? Boleh. Hati-hati. Try bayangkan. Bahan ni letak kat kepala hampa. Jadikan sebagai inai rambut. Kalau hang allergic, mampu kulit kepala. Faham okey? Mantap. Macam aku, rambut tak ada. Apa pening pasal inai rambut ni? Baik kita try produk baru Abang Desam Kopi. Lama dia jual kedai kopi tepi jalan. Beli kat kedai sedap. Nak tengok try produk ni sedap ke tak? Jom. Tak pernah try lagi, tapi daripada impression kotak, design semua tu macam cun. Wah, packaging printed. Tak nampak murah. 3-in-1 original. Alah, asal dia letak 3-in-1 Kopi 3-in-1 ni aku skeptical sikit Takut tinggi gula. Kalau tengok kotak, per sachet 48 gram je gula. Kopi instant, gula 48 tu tinggi ke tak? Rule dia mudah je. Kalau setiap sachet tu bawah 10 gram gula, consider rendah. Tapi kalau gula rendah, tawak hebat, tak sedap, tak laku juga produk kita. Sebab dia adalah kopi, bukan kopi kesihatan. Kopi untuk enjoy. Dan abang kopi ni member aku. Kita support lah member meniaga. Lemak macam-macam tak ada Nak kacau macam mana? Goncang. Jom try, bismillah. Sedap Sedap. Kopi dia tak strong, tapi just nice. Orang yang tak boleh tolerate kopi caffeine ni boleh minum. Dia guna biji kopi Arabica, non-dairy creamer, gula rendah. Satu kotak ada 10 sachet, harga 69. Bagi aku just nice, tak terlalu mahal, tak terlalu murah. Lagi baru daripada kopi-kopi Starbucks lah. Produk by orang kita, from Malaysia to Malaysia. Kalau bukan kita nak support, siapa lagi kan?